Okey, untuk para penonton, orang sekeliling sekalian, saya ucapkan selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin ya kalau ada segala kesalahan, tapi ini bukan topiknya ya. Tukar. Okey, kita tukar topik. Topik kali ini pasal mercun. Yes, mercun. Korang kalau main mercun tu macam mana ya? Agak-agak lah sikit. Burung nak tidur tak senang kot. Seram cerita. Aku tak tahulah kenapa aku lebih kesankan burung daripada korang yang main mercun tapi tangan hilang. Sebabkan apa? Sebab mercun korang tu bapak gila, kuat gila weh. Kalau kena kat sarang burung pun boleh rosak. Sekali dengan anak burung sekali tu mati sekali. Aku tak yakin lah korang main mercun macam mana. Sebab mercun korang tu macam bunga api tu. Yes, bunga api. Korang punya tu meletup bapak gila. Macam nak jatuhkan bong atom dekat rumah aku je weh. Kuat gila. Meriam korang tu pun satu dalam meriam bulu, tapi senang rapuh, tapi tak senang rosak. Pelik no. Kalau korang main bong atau tak segala macam benda peledak, please lah main tu elok-elok lah. Jangan asal baling kat orang, jangan asal baling kat haiwan. Kesian pula aku tengok. Kalau dekat badminton ke apa, aku tak kisahlah, silakan. Udah kita kena halau. Tapi kalau kena dekat haiwan tak bersalah, come on lah. Dia pun ada hidup juga. Dia pun tak tahulah ada keluarga ke tak. Tapi aku tak yakin lah kau main mercun benda. Please main mercun tu elok-elok, aman, sejahtera. Jangan ganggu kehidupan haiwan fauna dan fauna. Jangan merosakkan segala apa benda atau apa sekali macam. Please, cuba main dengan elok dan aman sejahtera macam tu.